kita selalu diajar untuk kejar kejayaan. Sampai kita terlupa bahawa kegagalan itu sebenarnya asas kepada kejayaan itu sendiri. Gagal itu indah. Bukan sebab kita suka kalah, bukan juga sebab kita nak gagal sepanjang masa. Itu memang cari pasal namanya. Tetapi ketika kita jatuh, selalunya ketika itulah kita mula mengenali diri sendiri. Ketika semuanya berjalan lancar, kita mudah rasa hebat. Namun apabila gagal, ego mula runtuh. Dan dalam runtuhan itu, kita menemui kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan yang kita sendiri tidak sedar pernah wujud. Nak tahu sesuatu yang menarik? Kegagalan sebenarnya wujud dahulu sebelum kejayaan dicipta dalam kehidupan ini. Setiap kejayaan yang anda kagumi hari ini pernah melalui jalan kegagalan yang panjang. Jadi, kenapa terlalu risau jika kejayaan masih belum tiba? Bukankah anda sedang melalui proses yang sama? Setiap parut kegagalan adalah bukti keberanian. Bukti bahawa anda pernah mencuba, pernah berusaha, pernah melangkah walaupun tidak pasti ke mana arah akhirnya. Orang yang tidak pernah gagal selalunya ialah orang yang tidak pernah memulakan apa-apa. Kerana setiap langkah pertama sentiasa mempunyai risiko untuk kesilapan. Sebab itu, kegagalan itu indah. Ia mendewasakan, ia mengajar kesabaran, ia membentuk karakter yang kuat. Dan ia menjadikan seseorang lebih bersedia untuk menghadapi kehidupan. Jadi jika hari ini adalah hari kejatuhan anda, senyumlah sahabatku. Kerana anda sedang melalui proses untuk menjadi lebih hebat daripada semalam. Jangan berhenti, teruskan perjuangan. Kejayaan mungkin masih belum kelihatan, tetapi anda sedang bergerak ke arahnya.